Bukan apa takut babi masuk rumah, sebab tingkap rumah dia pun tutup pakai kain je. Mana tahu babi tu melompat masuk rumah. Bertemankan cahaya lampu telefon, mereka keluar pergi ke bilik Sarah. Tapi pelik juga, takkan Sarah tak dengar. Ayan tengok jam, dah pukul 5 pagi. Nak masuk subuh dah. Akilah duduk belakang Ayan sambil pegang baju dia sampai susah nak berjalan. Bunyi mendengus tu masih terdengar lagi, makin kuat pula. Sampai depan bilik Sarah, Ayan ketuk pintu bilik dia. Sarah. Tak semena-mena, bunyi mendengus tu terus senyap. Malas nak tunggu Sarah buka pintu, Ayan terus tolak pintu bilik tu. Tak berkunci dan mereka berdua terlopong bila tengok bilik Sarah tu kosong, tak ada orang. Perlahan Ayan dan Akilah masuk dalam bilik tu. Ada sebuah almari lama yang besar dan katil single. Masa sampai dekat katil Sarah tu, tiba-tiba pintu bilik tertutup sendiri. Boom! Terkejut Ayan dengan Akilah dibuatnya. Akilah dah mengelupuh, ajak keluar dari rumah tu. Tapi kalau keluar dari rumah tu, takkan nak tinggalkan Sarah. Ayan cuba jugalah cari Sarah dalam bilik tu. Sajalah dia pergi buka almari lama dan besar dalam bilik tu. Tak tahulah macam mana Ayan boleh terfikir mungkin Sarah ada dalam almari tu. Bila Ayan buka je pintu almari tu, bukan Sarah yang ada, tapi sosok pocong dengan muka dan kain penuh tanah, pandang tepat ke arah mereka dengan mata merahnya. Pocong tu siap buat bunyi mendengus. Ayan dan Akilah terus terkaku, berdiri sambil pandang pocong tu. Bila dapat kekuatan sikit, Ayan terus tutup pintu almari itu semula sambil tarik Akilah yang dah jatuh terduduk atas lantai. Nak tak nak, Ayan terpaksa seret Akilah keluar dari rumah tu. Sambil keluar tu, Ayan jerit, "Sarah, kami nak balik, kau jangan ikut." Nasib baik kunci motor ada dalam poket. Ayan hidupkan motor dan terus pecut tinggalkan rumah Sarah. Redah semak sama depan rumah dia tu. Dah keluar dari kawasan rumah, dengan tangan tergetar-getar, Ayan bawa motor selaju boleh. Akilah dah menangis dekat belakang sambil cakap, "Cepatlah Yin, cepatlah Yin." Ayan tengok side mirror, dia nampak pocong tadi dah berguling-guling kejar mereka dari belakang. Sampai dekat jalan besar, keadaan jadi terang sikit sebab ada lampu jalan. Kebetulan dah masuk waktu subuh. Azan pun berkumandang dekat masjid berdekatan situ. Ayan tengok belakang, pocong tu dah hilang. Mereka berdua terus masuk dalam masjid tu. Akilah dah berhenti menangis. Dia tanya, "Yin, apa jadi tadi? Apa benda tu, pocong ke? Takkan Sarah dah mati jadi hantu?" Lepas tu Ayan periksa telefon nak tengok balik mesej dia dengan Sarah, tapi dah tak ada mesej tu. Mesej tu dah hilang. Lepas solat apa semua, dalam pukul 8 pagi tu mereka balik ke hostel. Sampai hostel, Ayan telefon Sarah nak tanya dia dekat mana. Berderau darah Ayan bila Sarah cakap dia balik Terengganu 3 hari lepas, saudara dia nikah. Kalau Sarah dekat Terengganu, habis yang dekat rumah dia malam tadi tu siapa? Sekarang rumah Sarah tu dah dirobohkan. Sarah pun dah kahwin dan pindah ke Pahang.